Tukau. Tukau Kota Kapau. Apa kok tukau nama tu mak? Tukau nama no. Ya. Tuang gagak dulu tukau nama. Oh tukau nama sana. Nampak sana. Ya bahasa Jawa no tu paya-paya. Paya-paya bahasa Jawa nama ya. Bungo juau. Bungo juau. Bahasa Indonesia Mimin nak tentu sana. Bungo juau. Bungo apa mak? Bungo jual lah. Bungo jual lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mimin kini sana di jorong ujung jalan Nagari Luak Kapau, Kecamatan Alampau 2, Kabupaten Solok Selatan sana ya. Jadi ko pertama ko sana ya. Jadi ko aduh Mimin salah sabut Nagari, tolong dimaklumi sana ya. Ko pertama ko. Dan tidak apa-apa kata mukadimah sana, model besok sana lanjut. Mari kita mulai sana ya perjalanan kita di Kampung Naniko sana ya. Jadi kita kini kapai ke pasar tradisional. Pasar tradisional di Kampung Iko sana ya. Siku ada batang ayah gadang sana ya. Ko batang bangko nama sana ya. Yo rancak ko sana. Lempak sana. Oh, indah pemandang ke sana. Jadi kini Mimin kapai ke sini sana. Langsung saya sana ya. Penasaran lo Mimin sana mau dia Apollo pesonanya balai satu ko lah. Jadi di Jamatan ko sana Mimin celik-celik internet sana ya. Banyak orang membuat konten ko sana, baik konten Facebook, TikTok segala macam, banyak orang syuting ke sana ya. Ya. Jadi daripada penasaran sana, kita langsung saja ke pasar tradisional tu sana ya. Dan mudah-mudahan lancar perjalanan awak situ sana ya. Tengok ke dalam dah. Kita baca bismillah dulu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pertama sana ya. Pertama aku sana. Agak capek sih kita jalan set sana. Mudah-mudahan sana dah mulai ramai warga sana ya. Dah mulai ramai ya. Mimin rencana ikut sana ke Maliluk Karyang agak sekilo sana ya. Kalau di Sikon nama tak Lauk Karyang sana. Lauk Kambang namanya. Lauk Kambang. Tagak siko stek lah sana. Aku pasal ada di dalam sana ya. Kita langsung saya ke dalam. Dah. Pasar dah. Ke pasar. Tentu dah. Mak lupa mak. Lupa dah nama nak. Jorong apa nama sekarang mak? Jorong na? Siko. Ya. Jun jalan hari. Luak Kapau Kecamatan Solok Selatan nak. Kabupaten Alampau 2 tak? Yo lama dak lihat kampung yo. Yo mak izin cek calik ke dalam mak. Ya. Mak. Lain nampak Mimin sana sekali balik kampung lupa. Okey sana mungkin bahasa Mimin bertukar lah ya. Ko lah masuk kampung Mimin lah. Ya. Ko Bali masuk lah. Hello mak. Sedang apa mak tu mak? Sedang apa mak tu? Parkir lah. Kau masuk Melabu sana ya. Kau mak tengok sedang parkir mak. Kan lancar mak. Jadi pasar kau hari apa mak? Isatu. Isatu sana.
satu besar lah. Biasanya langang macam apa mak? Jam 2 lil lah. Jam 2 lil langang ya. Ya izin nak ke dalam mak ya. Mak. Buat YouTube mak. Oh itu. Hai. Semangat mak. Hai. Hey mak. Oh jak lakang mak sup mak senak. Dalam. Dalam besar sekarang. Mau deko di dalam pasar ke sana. Kau orang belanja sana ya. Ya. Gami sana gami. Jadi sana gami. Oi. Mak. Oi, cimangko mak ya. Ya. Oi, marcun. Apa mak le laris mak? Alhamdulillah. Semangat mak. Jauh tinggal usko mak? Oh, tinggal di apa di Pekanbaru. Selasa. Oh pakai. Masuk YouTube mak ah. Ayo. Semangat mak ya. Ya. Tapi Mimin kini belum boleh makan dulu sana ya. Ya. Kau sore dia berbuka sana ya. Banyak anak-anak yang Ya. Mak awak izin masuk dalam mak ya. Lumayan kami suka sana. Kami sana. beli aja 2000 rata. Oi, pecah bala. 2000. Kau ada nada sana. Assalamualaikum. Mali apa ke pasar tu? Serba 2000. Apa nama pecah bala? Bapa kok pecah bala nama? Mua baca nama. Oh, tak baca tak bala dah ya. Nak ya. Kau jadi kau langsung bergubah masuk sana ya. Kau masuk melabu sana. Nih. Semangat nih. Baca bala sana, insyaallah. Ni awak ke dalam ni. Kita masuk dalam sana. Oi, kuah. Kuah pula nama go. Iko. Ya. Iko Pucuk katas. Babui. Babui dah. Katas kecil ni tadi tak situ kau dah. Tak situ kau, situ kau dah. Tapi kita ken paina. Mana? Ha? Pika merek baju lu paina. Oh, pepaya ya. Ayo semangat ni. Semua nak di dalam panjang ni dan jakura. Oi, kami sana. Kurang supaya. Pak, assalamualaikum pak. Oi, apa pak Jo pak? Apa pak Jo dah? Keripik pisang, keripik bondang. Keripik pisang. Kini lah beli makan pak. Baik. Lah. Pak masuk pak. Jadi ala pecah talu. Alah. Semangat pak ya. Semangat pak. Sana pik pisang sana buatan molabu. Ni apa ni jauh. Oi, tawuang sana tawuang pak. Tawuang. Tawuang. Jam apa tiba cakap dah. Iyalah, dia Malay masuk Malay le CTP sana. Iyalah dah lah dah. Ni. Pak, makasih pak. Buat pack ke dalam pak. Lanjut sana. Bakong. Sana. Pak sana Yogami ya. Yogami. Jadi Mimin ke pasar aku sana sekitar 35 tahun indak sana ya. Weh, tunggulah nak. Kau langkang jayang ni ya. Langkang jayang. Memang yang busuk ikut tapi lama ya. Lama ya. Tapi kalau belum puasa lagi pagi lagi cangkuk ni. Oi, lama ya puas langkang jayang nama sana. Jadi bapa kok langkang jayang nama kau? Jayang tu lah ala-ala tubuh. Kalau taan itu akhirnya itu jadinya. Kalau nak mudu mah dia lacak tu. Oh, tu yang semangat ni. Kan lah pacak talung. Lah dia ada talung lain tadi dia. Lado nyala 50. Yo aduh. Kini muka sini semangat ni ya. Yo. Mak. Apa cara dia? Aku masuk YouTube Potret Dusun mak. Potret Dusun YouTube. Dari mana? Tapi bulan TS tu belagak jauh lah tu mak. Belagak jauh. Bang, itu kan toge bang Jo bang ya.
toge. Jadi mano tua toge bado kacang mah. Ha? Tua kacang. Tua kacang ya. Ya. Weh, tua Tua jadi kacang. toge. Ya mantap semangat ah. Ya. Jadi masuk YouTube Potret Dusun ni mana? Pala peta raga uang kampung. Wah izin dua ke dalam mak ya. Surat mukali na. Ketik Potret Dusun mak. Kalau tu. Ya. Tarik ke muka. YouTube Potret Dusun ni. Potret Dusun. Ni cari di situ kini bersobot tau. Tapi kini tu kampung lain lah ya. YouTube ya? Ya, ikut dia edit dulu ya. Potret Dusun ni. Mimin sambil apa sana promosi sana. Potret Dusun ni. Weh lele. Ikut nak ubur-ubur ikan lele yang sedang viral gini sana ya. Ubur-ubur ikan lele. Beli satu le. Lele boleh satu le. Weh, kau lah banyak macam talu dia, cak. Awak lanjut kita perjalanan kita di balai satu kini sana ya. Mak, weh. Kau lewat lawik mak ya. Ya, boleh sangat. Semangat mak. Ya, 15. Sekilo 30. Sekilo 30 sana. Lengaran sana. 15. Boleh sangat bela, boleh sangat. Moleh setengah. Boleh sangat pilih lah mak. Aku beli mas. Bela. Kau kasih tulis lah sana. Boleh sangat, boleh. Tak kapik main sana payah lalu. Boleh sangat, boleh. Kau lawak. Kau di Molabu nama lawak kambang ke sana ya. Ada ikan kariang lah. Lawak kambang sana. Pak sana. Assalamualaikum Pak. Tukau. Tukau Kotok kapau. Apa kok tukau nama tu mak? Tukau nama no. Ya. Tuang gagak dulu tukau nama. Oh tukau nama sana. Nampak sana. Ya bahasa Jawa no tu paya-paya. Paya so Jawa nama ya. Kan lah sehat mak. Sehat lah. Dia lama dak sebut mak. Ala 35 tahun dak sebut mak. Ya. Lama mana lama kau? Bakalana mak. Semangat tadi mak ya. Semangat Ya. Oi, kau ayo mak. Assalamualaikum lah. Kau nan jayang. Aku ni jari yang tu. Ya. Kau jayang kena ya. Jari yang dulu. Jayang. Aku tempe. Kau tempe. Berapa asal liter jayang bro? 20 kini abang ah. 20 jayang 1 kilo. 20 Wah. Ini lun buli makan ada bro. Lun buli lah. Awak calik nan di side ni sana. Cincau namanya kau mandi. Cincau. Cincau. Dia jam ni. Cincau. Jadi pokok cincau nama ni? Ada tu lah. Ini tidak mungkin mah. Weh, tu cincau sana. Kau untuk berbuku ekor sana cincau. Assalamualaikum deh. Ande apa deh John deh? Dan mengurui ya. Daun mempurui. Kau sana. Daun 50 kau ande? Asam katuri. Kau deh? Jambak Afrika yo. Kau sana ya. Kau. Aku lo. Aku kau dimakan tabuk-tabuk kau ikna sana. Paku ya. Paku. Tapi kalau di Molabu tak paku dah tak? Paki kalau di Molabu dah. Paki. Ya. Aku dah tentu ya aku. Aku sana. Tinawan. Kalau di kampung Tinawan. Kalau ada jamur. Jamur kalau Indonesia Raya ya. Kan Allah pacah talu dah. Allah alhamdulillah. Kalau uang mangale talu pacah talu pagi apa dah? Pacah talu pagi dah. Janji uno leh. Aku leh. Apa bang? Bungo juau. Bahasa Indonesia mimin nak tantu sana. Bungo juau. Bungo apa mah? Bungo jual lah. Bungo jual lah. Bungo dijual lah sana. Modeko lah di Siko sana ya. Balai satu sana. Modeko lah kira-kira.
Okey, sana sampai di situ dulu perjalanan kita kini sana ya. Mudah-mudahan kita bersua di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.